Kuching Sarawak untuk mengaktifkan akaun bank baru. Faizal bersara Oktober lalu dari Markas Tentera Udara Diraja Malaysia UDM Kuching. Namun penggantian kad kenalan tenteranya kepada MyCard mengalami masalah. Kes beliau hanya mendapat perhatian Jabatan Pendaftaran Negara setelah disiarkan Buletin 1.30 dan Buletin Utama 28 Disember lalu. Saya merasa bersyukurlah atas kena hari ini saya memperolehi MyCard yang sudah lama saya tunggu ni. Baru sekarang saya sedar dan mengetahui status saya sebagai rakyat Malaysia. Sini juga saya merakamkan kepada wartawan kaki tangan TV3 yang banyak membantu saya dalam mendapat MyCard saya ini. Dan masalah bersara tentera itu bagaimanapun tidak berakhir di situ. Kegagalan mengeluarkan wang pencen menyebabkan 4 anaknya tidak dapat memulakan sesi persekolahan semalam. Menurut Faizal, buku banknya tercicir ketika berpindah ke Pulau Pinang beberapa hari lalu. Justru Faizal perlu ke Sarawak menutup akaun lama dan membuka akaun baru bagi mengeluarkan wang pencen. Menganggur kerana tidak memiliki MyCard, Faizal hanya bergantung pada hasil jualan nasi lemak isteri. Sekaligus tidak dapat membiayai perjalanan ke Kuching. Dan tanpa wang pencen, kelengkapan persekolahan dan iuran 4 anaknya juga tertangguh. 2 daripadanya menduduki peperiksaan awam tahun ini. Paling terjejas anak bongsu yang sepatutnya memasuki darjah 1 semalam. Saya tahu. Apa? 1. Tadi sekolah? Kenapa tadi sekolah? Sebab ayah belum dapat pencen lagi. Nanti sekolah tak? Nanti sekolah tak? Nah. Mereka telah mengetahui bapa mereka telah mendapat MyCard hari ini dan amat berharap dapat menggunakan duit hasil daripada perkhidmatan bapa mereka selama 23 tahun ini.